Anak dia dekat samai, dia meletup. Kalau dia meletup tanda dia garang kan. Okey, satu ilmu baru kita dapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okey, apa khabar? Apa khabar geng? Sihat ke? Lama kita tak bersua, tak berjumpa Okey geng, hari ni aku turun sea casting Dah lama tak turun casting sebab dah masuk musim hujan musim banjir. Okey, telah tiba lah. Ini masanya sebenarnya musim-musim untuk casting haruan, untuk mencari strike Hari ni tanggal 21 bulan 9, hari Ahad. Jadi dah lama tak mari sampai sini. Spot yang lama Okey, kita belanja spot dulu. Nampak geng, dah semak sambung dah menutupi di permukaan air ni. Sebelum ni clear ni rumput, kali ni datang penuh dengan rumput. So ada yang tepi-tepi ni. Aku masuk pot ni, sebelum ni lagi teruk banjir. Ini dah surut sikit. Nampak boiling banyak kesepat ikan puyuh banyak geng. So memang geram juga ni. Nampak daripada boiling tu bukan kecil-kecil, ikan besar-besar. Tapi tak apalah, kita target haruan ni Kita target haruan, kita cari haruan lah. Okey, kepada yang baru sampai, kepada yang baru terjumpa, ternampak channel ini, aku ucapkan kepada korang selamat datang, selamat menonton dan semua korang semua terhibur. Sebelum tu korang jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Tekan subscribe, tunggu dulu, subscribe dahulu untuk supaya korang semua tidak ketinggalan video yang akan datang. Bila video akan datang masuk, korang akan dah tahu dah notification dia. Okey geng, tanpa melengahkan masa, jom kita terus mencari strike. Right, stay tune, teruskan menontonnya ke mana-mana. Okey geng, hari ni aku nak cuba tali baru daripada Preboros apa dah nama dia, memang daripada China. Tali daripada China. Okey, tali ni dia memang kali 8 kali 8 dia punya kehalusan sulaman dia kali 8. 30 LB, dia punya mm 0.28. Ni 0.28 ni. 0.28 35 LB. Kali ni color warna tali ni campur-campur Ada biru biru muda, hitam, putih. Nampak kau nampak tu dia, menarik. Dia ada dua jenis, dua color. So aku ambil color ini lah. Kemudian rod seperti biasa aku gunakan Abu Garcia daripada Black Max. Aku pair dengan rail daripada Pro Max Abu Garcia juga, Pro Max 3. Kemudian main line tadi aku ceritakan daripada Preboros 35 LB. Leader 40 LB. Leader 40 LB 40 LB. Kemudian umpan guna soft plastic 8 cm. Mata menggunakan G-Head 3 gram. Mata 5 gram ni. Mata G-Head 5 gram, ada batu kat atas. So untuk tambahan booster, kita gunakan minyak ni guys. Seperti biasa aku turun akan menggunakan minyak Gorgon booster Spirit Oil. Ini untuk kita inject untuk kita bagi ada bau sikit untuk penarik ikan penarik ikan. Okay, ini Gorgon Gorgon korang boleh dapatkan. Stok dah ready stok dah ready. Dia punya kapasiti 50 ml. Korang nak guna, korang goncang-goncang macam ni. Kemudian korang spray aja. Okey, buka. Bismillah. Korang spray macam ni je gang tu nampak. Okey. Tu. Okey, mantap bau dia. Okey, alright. Kita ikhtiar dengan benda ni. Okey, tanpa bermasa, jom kita cast kat sini.
Kas kat sini. Kemudian kita masuk dalam Kita masuk dalam. Okey, bismillah. Oh, strike again. Strike. Oh, tak kena juga. Kena juga. Ada ibu dia. Kena juga. Mantap. Okay. Alhamdulillah. No. Makan terus ni. Mantap. Strike. Tengok. Aku ingat biawak dah tadi. Aku nak gerak lah. Pokoknya dia ada. Ada apa ni? Nampak dia melupuh itu tadi dia. Lalu tadi sini nampak dia meletup kat situ. Tak ada anak. 5-6 kali kas. Ha tu dia. Naik. Ada barang.
Oh, cepat. So. Besar geng. Macam itu yang aku tarik. Haruan meletup tadi. Kejar dekat dia meletup tadi. Besar Alhamdulillah. Ganas sangat dia meletup. Kalau meletup kena siap. Dia meletup kat sama tu. Yang lain banyak anak-anak geng. Tak terkira kiri kanan anak-anak. Semua tak makan. Yang ni tadi anak-anak dia dekat samai. Dia meletup. Kalau dia meletup tanda dia garang Okey, satu ilmu baru kita dapat ini. Tanda dia garang mama ni garang. Mantap. Besar saya cantik. Dia lepaskan balik Okey, mantap. Okey geng, cukup video aku tamat sudah video aku untuk hari ni geng. Alhamdulillah ada berapa strike. Dah lama tak turun aku memang sembak arwah ini terbang-terbang arwah. So penutup kita berhenti setakat ini Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Sebelum tu korang subscribe, like, share dan komen. Subscribe. Last sekali kita tengok hasil. Macam biasa kita tengok hasil. So pot potensi boleh casting kan. Boleh casting pari-pari sawit dah naik Anak-anak dah banyak. Meriah anak-anak geng. Nanti kita repeat balik. Okay geng. Jumpa lagi video akan datang. Salam daripada aku. Assalamualaikum. Bye bye. Okey, kita tengok hasil ke hasil. Geng, okey. Alhamdulillah hasil je 5 ekor 5 ekor jadi. Tu dia 3 ekor besar 3 ekor, 2 ekor kecil sikit. Okey. So segar-segar, ruang segar-segar ni. Mantap. Okey. Pot pokok-pokok sawit anak-anak tu, anak-anak. Banyak bawa anak ni. Tapi tak nak makan, banyak tak nak makan So ini belum habis banjir ni Belum tenggelam lagi Kalau dah tenggelam lagi tak boleh masuk ni. Okay, see you alright.